teriak kita ada jalan. Kita kawat operasi kuat sikit. Kita kawat. Tuan Speaker, Dewan Undangan Negeri. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di pembukaan majlis Dewan Undangan Negeri dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah, yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayat-Mu, dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenankan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan. Ahli yang berhormat dari Usukan, persilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tuan Speaker, soalan saya nombor 1. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih ahli yang berhormat daripada Usukan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini Kem Tentera Lokawi telah dijadikan markas kelima Divisions Infantry. Ini bermakna keupayaan Angkatan Tentera Malaysia di Sabah telah ditingkatkan dengan mengangkat kekuatan kepada tahap division. Pada masa yang sama, markas 5 brigade yang sebelum ini ditempatkan di Kem Lokawi telah dipindah ke Kem Paradise, Kota Belud, bagi memastikan keselamatan pantai timur Sabah terus terjaga. Satu brigade baru, 15 brigade Cendrawasih, telah diwujudkan dan ditempatkan di Lahad Datu. Kekuatan ATM juga telah ditambah dengan pengujudan satu batalion regiment sempadan yang kini ditempatkan di Sansui Tawau. Walau bagaimanapun disebabkan kekerapan berlakunya jenayah rentas sempadan dan ancaman keselamatan di peringkat tertinggi ataupun hotspot di kawasan pantai timur, kerajaan negeri mencadangkan kepada kerajaan pusat agar Kem Lokawi dipindahkan ke pantai timur. Cadangan pembinaan ini bertujuan untuk memantapkan keberkesanan kawalan keselamatan dan kedaulatan negara di persekitaran kawasan X-Zone. Kerajaan sentiasa memberi keutamaan dalam usaha untuk meningkatkan keselamatan negara di peringkat tertinggi dengan penambahan keperluan aset pertahanan berdasarkan keperluan semasa. Contohnya, mempertingkatkan lagi keupayaan peralatan dan sensor pengesanan serta memperkemaskan prosedur-prosedur keselamatan di X-Zone.
Kerajaan juga mencadangkan penempatan bagi pangkalan tentera udara di kawasan X-Zone. Ini bagi memastikan pemantauan aktiviti jenayah rentas sempadan mampu dikesan dan ditangani secara efektif dan efisien. Keperluan penambahan aset pertahanan adalah tertakluk kepada peruntukan pertahanan negara yang telah diluluskan. Bagi memantapkan lagi pertahanan di kawasan tersebut, kerajaan sedang membuat kajian bagi menstrukturkan semula peranan dan fungsi penguatkuasaan Eskom. Terima kasih. Soalan tambahan, Tuan Speaker. Adakah sistem pengawasan bersepadu ataupun radar kita cukup moden bagi mengawasi kawasan X-Zone, khususnya di kawasan pantai barat, terutamanya di perairan Kudat? Persilakan. Terima kasih Yang Berhormat daripada Usukan mempersoalkan sama ada keupayaan dari segi pengawalan radar di peringkat negeri ini masih di tahap yang kita kandaki. Sebenarnya untuk makluman Dewan Yang Mulia ini banyak usaha yang perlu kita tingkatkan. Maka dengan itu di peringkat awal kerajaan negeri mencadangkan supaya pemindahan kem Lokawi itu ke pantai timur. Walaupun kita sedar dan tahu bahawa pantai barat di sini di Lokawi merupakan headquarters, orang bilang, Angkatan Tentera Malaysia, khususnya darat, ditempatkan di situ. Biasa dia amalan dalam sistem pertahanan, kita tidak boleh letakkan HQ kita, headquarters dengan izin, on the front line. Tapi dalam pada itu, oleh kerana kita tidak mempunyai keupayaan yang begitu kuat dan kukuh dan mantap untuk mengatasi berbagai ancaman, berbagai pencerobohan seperti Tandoan dan berbagai kes yang berlaku di pantai timur, kerana ini berhubung kait dengan masalah kedaulatan negara, maka kerajaan negeri mencadangkan. Tapi cadangan itu telah pun seperti dalam jawapan saya, dia nak tingkatkan keupayaan ya, tanpa meminda Lokawi itu. Oleh kerana saya peringkat awal melihat bahawa kekangan kewangan yang terbatas, why can't be deployed to Lokawi itu Lahad Datu, kerana itu kawasan yang memerlukannya sebagai form of deterrence. Kerana kita tahu kalau ada satu batalion di depan di situ, mungkin dia akan boleh form of deterrence dengan izin. Dia akan mengelak kerana ada kekuatan di situ. Tapi kita lihat bahawa perlunya kita menempatkan prasarana, termasuk bukan hanya kapal-kapal, bahkan juga pasukan yang mencukupi untuk memastikan bahawa kedaulatan negara bukan satu perkara yang harus dipandang kecil. Kerana kalau dilihat banyak yang kita telah lakukan, contohnya di Sungai Besi dahulu, kem Angkatan Tentera Udara boleh dipindah ke Negeri Sembilan. Banyak lagi pemindahan kem-kem yang telah pun dilakukan atas oleh kerana bukan komersialnya semata-mata, tapi di peringkat Negeri Sabah saya ingat bukan perhitungan dari segi komersial, tapi ini dari segi keselamatan dan sistem pertahanan kedaulatan negara kita cukup penting bagi kita. Kerana bukan sekali, hampir setiap tahun kesan keadaan ini ditangani oleh kerajaan negeri dan juga ditangani oleh masyarakat kita di peringkat umum dari segi pembolosan keselamatan. Maka dengan itu perlu ditingkatkan, termasuklah kita juga telah mencadangkan supaya penggunaan radar yang ada, kerana ini masih lagi kita tahu bahawa oleh kerana sempadan kita begitu luas, bukan mudah bagi kita untuk mengawal dari segi penempatan anggota menerusi penggunaan bot-bot laju, aircraft juga ya, perlu ada pengawalan radar. Dan antara konsep yang terbaru yang kita juga telah cadangkan ialah menggunakan drone, supaya drone ini satu sistem yang boleh kita tanpa is manually done, tapi kita gunakan sistematik untuk mengawal kemasukan bot-bot, anasir-anasir jahat daripada luar tanpa kita menggunakan kapal terbang, tapi berkuasa yang tinggi. Drone ini satu sistem yang cukup baik dan mungkin ini di antara usaha untuk seperti apa yang Berhormat cadangkan usukan, radar kita boleh kita kawal menggunakan seumpama itu kaedah-kaedah yang terbaru ya, dan ini merupakan satu usaha yang perlu kita tingkatkan insya-Allah ya. Untuk speaker. Ya. Boleh. Oh, Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah. Saya mau tanya
daerah Beluran adalah antara pangkalan KEM Eskom yang telah diluluskan oleh kerajaan sebelum ini. Namun sehingga sekarang walaupun tapak KEM ini telah tersedia, telah pun diukur dan telah pun dipagar, namun pembinaan KEM ini masih belum dapat dilaksanakan. So, mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Ketua Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Labu. Ini sebahagian daripada usaha pihak keselamatan untuk memastikan lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti dari segi penampatan kem-kem ini untuk boleh menangani kawasan-kawasan pencerobohan, dan Beluran merupakan satu kawasan juga tidak jauh berhampiran kinabatangan seperti Kimanis, Tambisan yang juga berhampiran dengan di bawah daerah Ladatu yang juga kerap mudah dibolosi oleh kena agak sempadan dia dekat dengan kawasan-kawasan ini. Pihak kerajaan mengambil berat tentang perancangan-perancangan ini untuk dapat dilaksanakan. Tapi kita sedar dan tahu di peringkat pusat kekangan kewangan masih kita hadapi kena banyak hutang yang perlu dibayar, tapi saya juga tekankan dalam kita usaha untuk membayar hutang, keselamatan kedaulatan negara merupakan satu perkara yang cukup penting juga, tidak kurang pentingnya untuk dapat kita realisasikan. InsyaAllah kerajaan negeri akan pastikan, kita akan usahakan dan kita ajukan kepada pihak berkuasa pusat untuk memastikan bahawa kemudahan-kemudahan ini akan dapat kita realisasikan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat daripada Tanjung Batu, persilakan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Untuk makluman ahli yang berhormat dari Tanjung Batu dan makluman Dewan Yang Mulia ini, saya secara pribadi bersetuju dengan keperluan dan cadangan menaikkan jumlah peruntukan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Syur ini juga telah kami bincangkan di peringkat kementerian saya sebagai input kepada penyediaan belanjawan negeri yang akan datang. Seterusnya saya akan mengangkat syur ini kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri selaku Menteri Keuangan, dan saya yakin Yang Amat Berhormat akan mempertimbangkan syur kenaikan peruntukan ADUN berdasarkan kepada kedudukan semasa keuangan kerajaan negeri kita. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan satu peruntukan khas untuk pembangunan pelancongan pinggir dan luar bandar di setiap kawasan ADUN yang berkategorikan luar bandar? Terima kasih Tuan Speaker. Persilakan Menteri. Buat masa ini, Kabinet Kerajaan Negeri Sabah telah pun menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas Kabinet mengenai pembangunan luar bandar Sabah, dan antara lain yang dilihat ataupun dibincangkan dalam mesyuarat pertama adalah bagaimana untuk kita melihat isu-isu keperluan untuk menaik taraf jalan-jalan menuju ke perusahaan pelancongan luar bandar ini. Dan saya amat yakin selepas kita perolehi data-datanya daripada pejabat-pejabat daerah, maka jawatan kuasa kabinet ini nanti akan kemukakan kepada kerajaan untuk keputusan yang seterusnya. Terima kasih. Speaker. Ya, soalan Persilakan. tambahan daripada saya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya ingin mendapat penjelasan berkenaan dengan jalinan kerjasama di antara KPLB Sabah dan juga KPLB Persekutuan. Saya mendapat maklum bahawa KPLB Persekutuan, pejabatnya telah pun dikecilkan fungsinya dan diletakkan di bawah Siasat Kerajaan Siasat Persekutuan. Jadi ianya memungkinkan untuk pengagihan program-program pembangunan di bawah ameniti sosial, di bawah projek jalan kampung dan sebagainya mungkin akan terganggu seketika. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri
adakah kementerian bersetuju ataupun bercadang untuk mewujudkan satu agensi di bawah kementerian supaya peruntukan-peruntukan di bawah KPLB pusat ini dapat disalurkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah supaya ianya lebih dapat merancangkan pembangunan di kawasan negeri. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih di atas soalan tambahan daripada yang berhormat Kamabung. Memang pada masa ini kita telah dimaklumkan bahawa pejabat KPLB Persekutuan ditempatkan di bawah Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah untuk tempoh 1 tahun bermula daripada 1 Julai. Apapun fungsinya masih untuk melaksanakan fungsi mereka sedia ada yang diberikan oleh KPLB Persekutuan kepada pejabat cawangan mereka ini. Apapun di peringkat kita mengadakan perbincangan dari masa ke semasa di antara saya dengan yang berhormat Datuk Seri Rina selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar Persekutuan dan di antara pegawai-pegawai kanan kementerian kita untuk melihat mekanisme-mekanisme yang kita boleh perkasahkan, yang kita boleh laksanakan untuk memperkasahkan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar yang diperuntukkan oleh KPLB Persekutuan. Dan memang pun saya sendiri telah pun mengemukakan syaur kepada Kabinet keperluan ataupun cadangan kita untuk sebuah badan berkanun negeri ataupun agensi negeri ini ditempatkan di bawah KPLB Sabah untuk memberi peluang kepada kita, kepada kementerian untuk melipat gandakan usaha kita dalam mensejahterakan luar bandar, dalam usaha kita untuk membasmi kemiskinan. Apapun perbincangan lanjut akan kita buat dengan yang amat berhormat Ketua Menteri untuk melihat semua ini. Jika ianya satu yang kita boleh laksanakan, saya amat yakin yang amat berhormat akan mempertimbangkan. Tetapi asasnya kita telah pun membangkitkan cadangan ini kepada Kabinet juga. Terima kasih. Yang berhormat dari Balumadan, persilakan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Tuan Speaker, untuk makluman yang berhormat dari N27 Lumadan dan Dewan Yang Mulia ini, pada tahun 2018, negeri Sabah telah mencatatkan bilangan penganggur seramai 112,100 orang atau 5.8%. Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah melalui Jabatan Tenaga Kerja Sabah terus komited membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dalam mengurangkan kadar pengangguran di negeri ini. Melalui program Karnival Pekerjaan yang diadakan dari Januari 2019 sehingga Jun 2019, sejumlah 10.440 penempatan kerja telah berjaya dilakukan. Beberapa langkah telah diambil untuk membantu pencari kerja khususnya di kawasan luar bandar serta pedalaman seperti berikut. Pelaksanaan Karnival Pekerjaan pada tahun ini di seluruh Sabah serta di beberapa lokasi terpilih sejak awal Januari 2019. Beberapa karnival pekerjaan telah diadakan di beberapa daerah, antaranya Kota Belud pada 2 Mac 2019, Tenom 9 Mac 2019, Beaufort 6 April 2019, Ranau 13 April 2019, Kudat pada 20 April, Kunak 21 April, Kinabatangan 27 April dan Sipitang pada 29 April yang lalu. Di sepanjang program ini dijalankan, seramai 2.995 pencari kerja telah berjaya menerima tawaran pekerjaan daripada pelbagai pihak majikan. Pada 9 Mei 2019, Karnival Pameran dan Kerjaya di peringkat daerah Sandakan dianjurkan bersama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Sabah
yang telah diadakan dan berjaya menempatkan peluang pekerjaan seramai 96 orang. Jabatan Tenaga Kerja Sabah juga bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM mengadakan program kerjaya Sabah 2019 yang menjelajah ke 6 buah daerah di negeri Sabah. Program ini telah berlangsung dari 25 hingga 30 Mac 2019 yang melibatkan 6 daerah iaitu Bandaraya Kota Kinabalu, Keningau, Tawau, Semporna, Lahad Datu dan juga Sandakan. Program ini telah berjaya menempatkan seramai 4,042 orang pencari kerja. Program kerjaya siri 2 pada tahun 2019 ini juga akan diadakan pada 19 hingga 23 Ogos 2019 yang melibatkan beberapa buah daerah termasuklah Kota Kinabalu, Kudat, Kota Marudu, Ranau dan Keningau. Jabatan Tenaga Kerja Sabah telah merancang untuk mengadakan program outreach ke kawasan luar bandar seperti pedalaman yang terpilih, yang mana pengisian dalam program outreach ini antaranya akan membawa beberapa majikan yang bersedia untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada para belia dan juga pencari kerja. Jabatan Tenaga Kerja merancang akan mengadakan program outreach di beberapa lokasi terpilih. Tuan Speaker, terima kasih. Tuan Speaker, soalan tambahan. Silakan. Dalam menangani masalah pengangguran, didapati industri minyak dan gas berpotensi dapat memberikan peluang pekerjaan bagi penduduk negeri Sabah. Dengan itu, sejauh manakah usaha kerajaan untuk menggalakkan dan menyediakan latihan kepada lepasan sekolah ini bagi membolehkan mereka memasuki pekerjaan dalam industri ini? Terima kasih. Silakan Menteri. Tuan Speaker dan yang berhormat, untuk makluman, pelbagai usaha juga dilakukan oleh Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah melalui kolaborasi dengan beberapa institusi pengajian termasuklah ILTP dan juga SSTC. Dan ketika ini juga Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah telah berbincang untuk mengadakan jurusan atau program-program di beberapa institusi pendidikan yang berkaitan dengan oil and gas. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Okey, seperti yang telah dimaklumkan, jumlah penganggur yang ada direkodkan sebanyak 112,100 orang. Dan kalau saya kalau saya masih ingat lagi jumlah pada 5 tahun yang lalu, iaitu selama 27,000. Tidakkah, soalan saya ialah, tidakkah Kementerian bercadang untuk mengadakan program dengan kementerian-kementerian yang lain, bukan sahaja untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang tetap, tetapi mereka berkecimpung dalam usaha-usaha yang lain, umpamanya keusahawanan ataupun perniagaan. Saya punya soalan ialah, tidakkah Kementerian bercadang untuk membuat program dengan kementerian yang lain untuk menggalakkan penganggur ini berusaha dalam bidang yang lain, tidak tertumpu kepada fixed income ataupun makan gaji. Mungkin kolaborasi dengan Jabatan Pertanian ataupun industri asas tani bagi membolehkan mereka ini kita gilap dalam usaha-usaha yang lain. Dan kita larikanlah, kalau sekiranya mereka ini telah pun berjaya dalam keusahawanan, kita larikan mereka. Sebab saya ingat daripada 27,000 naik kepada 112, satu kenaikan yang mendadak, yang tinggi. So we need to do something, bukan saja tertumpu kepada fixed income, penggajian, tetapi juga kepada usaha-usaha yang lain seperti perniagaan, keusahawanan. Terima kasih. Menteri boleh jawab. Untuk makluman yang berhormat, kita difahamkan ketika ini Unit Perancang Ekonomi Negeri dalam proses menjalankan kajian
pengunjuran keperluan tenaga kerja bagi negeri Sabah selaras dengan keperluan dalam bidang-bidang tertentu seperti pertanian dan juga pelancongan serta perindustrian. Maka dengan itu melalui perancangan sebegini, insya-Allah kita yakin dan percaya bahawa keperluan atau ruang kekosongan pekerjaan itu dapat diisi dan juga dapat diselesaikan sebaik yang mungkin. Terima kasih. Adun dilantik daripada Keningau. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nomor 4. Sila jawab Menteri. Tuan Speaker, untuk makluman Akhil Yang Berhormat dilantik daripada Keningau dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, berikut merupakan langkah-langkah dan tindakan yang telah dan akan diambil oleh kerajaan melalui Majlis Daerah Keningau dalam usaha meningkatkan tahap kebersihan di Pekan Keningau. Antaranya, pihak Majlis Daerah Keningau telah menubuhkan 5 pasukan pekerja yang lengkap dengan peralatan kebersihan untuk mengutip sampah di kawasan bandar yang sebanyak sekali seminggu. Kekerapan kerja-kerja pembersihan ini akan ditambah sebanyak 2 kali seminggu apabila bilangan pekerja dan peralatan kebersihan ditambah dalam masa yang terdekat ini. Yang keduanya, masalah longgokan sampah di rumah-rumah sampah di kawasan Pekan Keningau yang disebabkan oleh pembuangan sampah oleh penduduk dari luar kawasan operasi majlis akan ditengani dengan menempatkan tong-tong ro-ro di kawasan yang strategik kelak. Selain dari itu, pihak majlis juga akan meningkatkan kempen-kempen kebersihan seperti kempen antu kutu sampah dan program-program gotong royong di kawasan Pekan Keningau bagi mengurangkan bilangan sampah dalam pekan tersebut. Pihak majlis juga akan sentiasa menguatkuasakan undang-undang kecil, uniform ataupun anti litter Bylaw 2010 terhadap kesalahan membuang sampah di merata tempat. Tuan Speaker, kebersihan dan keindahan kawasan pihak berkuasa tempatan harus menjadi antara agenda utama kementerian ini. Kementerian saya kini sedang mengkaji dan melihat kemungkinan penggunaan kaedah lain seperti waste to energy dalam pengurusan sisa pepejal di negeri ini. Kaedah konvensional iaitu secara penimbusan di tapak pelupusan semakin tidak lagi relevan dan memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia dan juga alam sekitar. Kementerian saya akan terus memperhebatkan kempen dan mengatur strategi demi menjadikan persekitaran kehidupan rakyat, iaitu kehidupan yang lebih selesa, hijau, selamat, harmoni dan sejahtera. Kementerian saya telah pun melancarkan kempen kebersihan pantai dan juga kempen tanpa beg plastik, polystyrene dan straw. Kempen ini telah pun diadakan di beberapa daerah seperti Ranau, Kudat, Sendakan dan ianya akan diteruskan ke daerah-daerah lain. Kementerian saya percaya pendedahan berkenaan dengan kepentingan penjagaan kebersihan perlu bermula daripada peringkat awal. Masyarakat lagi dan persekitaran yang sehat akan melahirkan rakyat yang lebih sehat dan mampu menyumbang kepada pembangunan negeri yang lebih utuh. Terima kasih. Ada soalan tambahan? No? Oh, ada. Okey, selalunya kalau kita mengadakan kempen anti sampah ini kita lakukan di mainland ataupun di dataran. Tapi kadang-kadang kita lupa sampah-sampah yang dibuang di laut ni oleh para sea transporter kita ataupun para nelayan kita. Kalau kita lihat dari segi jumlah sampah yang dibuang seluruh dunia, dianggarkan lebih kurang 640,000 tons sampah yang dibuang di laut tanpa diketahui dan diawasi. Jadi adakah kementerian bercadang untuk mengadakan kempen juga
kepada kita punya sea transporter ataupun nelayan-nelayan kita. Sebab saya ingat dalam perahu mereka, dalam kapal mereka itu mungkin tidak ada sistem pembuangan sampah. Mereka apabila ada sampah 2-3 hari di laut, mereka simply just throw into the sea sampah-sampah tersebut. Jadi saya ingat it's a high time untuk kerajaan, khususnya kementerian, mengadakan kempen lah kepada mereka yang menggunakan bot-bot ataupun kapal-kapal ini sebagai mode of transportation, dan adakan sistem yang sesuai lah untuk mereka. Mungkin juga kesedaran pada mereka tidak membuang sampah berleluasa di lautan lah. Terima kasih. Sila jawab Menteri. Menarik Ibu. Terima kasih Dun Pitas di atas soalan tambahan mengenai tentang sampah ini. Memang kita sedar, terutama sekali kawasan-kawasan destinasi pelancongan seperti di Pulau Gaya, di Kudat dan juga di Semporna. Dan ke arah itu kita telah pun mengambil beberapa langkah untuk kita membuat satu pendekatan. Kerana sampai ini kita sedar dan tahu bukan saja berada di dataran ataupun di permukaan tanah ini yang menjadi hambatan sekarang di kawasan laut. Dan lebih-lebih lagi hari ini dalam usaha kita untuk menarik pelancong ke bumi Sabah ini, kebanyakan pelancong datang ke pulau. Dan sudah pun kita membuat pendekatan. Tapi apa yang lebih penting bagi kita, sekalipun kita ada mekanisme ataupun peralatan-peralatan yang secukupnya, kalau masyarakat masih juga tidak sedar, kerana sampai ini datangnya daripada masyarakat itu sendiri. Sebab itu kita lebih membuat pendekatan soal memberi kesedaran kepada rakyat. Dan kita lihat di beberapa tempat, seperti di Jepun kita tengok, tidak nampak tong sampah, tidak nampak ada pungut sampah. Tapi kerana ini berlaku, kerana masyarakat dia sudah sedar. Kerana sampah ini datangnya daripada kita. Kalau masyarakat ada tanggungjawab, saya percaya kos yang dibelanjakan beratus juta untuk pungutan sampah ini yang tidak mendatangkan hasil, dibelanjakan begitu saja. Kalau ini dapat, duit ini kita dapat manfaatkan untuk pendidikan kesihatan, maka lebih baik lagi. Nah, sebab itu, sekalipun kita ada mekanisme ataupun peraturan seperti pungutan sampah, kalau kita tengok dalam viral pun ada yang dia macam dia macam caterpillar, pungut sampah di laut menggunakan sistem mekanikal. Tapi saya rasa itu tidak akan dapat mengatasi masalah sampah. Sekalipun masyarakat pemikiran dia masih tidak tanggungjawab bahawa sampah itu menjadi tanggungjawab pihak BBT, ada juga dipertanggungjawabkan konsesi untuk sampah, maka ini satu pendekatan atau pemikiran yang harus ditengani oleh masyarakat. Dan saya berharap perkara-perkara ini bukan saja diletakkan pada kementerian kita, bahkan juga wakil-wakil rakyat. Kerana sampai ini melibatkan kita semua. Kecuali ianya berlaku hanya di kawasan PBT, maka sudah tentu itu tanggungjawab PBT. Tapi di luar kawasan Pakadaran. Jadi sebab itu dalam usaha kita untuk membantas dan juga mendidik masyarakat ini, saya rasa ini merupakan satu tanggungjawab bersama. Dan baru-baru ini bila saya hadir di Kuala Lumpur bersama dalam majlis kerjaan tempatan, kita juga highlightkan benda ini. Soal sampah ini menjadi tanggungjawab negara ataupun nasional. Dan setakat hari ini pun masih belum terdapat satu kaedah bagaimana mengatasi dia. Dan saya fikirkan yang penting kita didik masyarakat kita seperti mana yang saya katakan di Jepun. Dan kita sedar untuk menjadikan sebuah negara maju, antara dia sekalipun kita ada bangunan tinggi, sekalipun ekonomi baik, kalau persekitaran kita bersih, itu tidak menampakkan satu bangsa, satu negara yang maju. Tengok Jepun hari ini. Kalau Jepun dulu antara bangsa yang ditakuti, dibenci oleh masyarakat, terutama di kawasan Asia. Tetapi bila dia dapat mengubah sikap, bukan saja dari segi pendekatan pembaharuan dalam pembangunan ekonomi, bahkan juga soal kebersihan. Dan akhirnya masyarakat berkenaan dilihat masyarakat yang maju dan dihormati. Dan itulah antara menjadi sasaran dan agenda saya di Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan. Terima kasih. Oke, soalan tambahan. Ya, soalan tambahan pada Menteri. Terima kasih. Ya, Datuk Yang Dipertua. Untuk makluman yang berhormat Menteri, Majlis Daerah Beluran adalah bertanggungjawab kepada dua daerah, iaitu daerah Beluran dengan daerah Telupit. Jadi dalam konteks masalah sampah ini, daerah ini juga tidak dapat
tidak dapat dielakkan. Yang masalah di sini ialah dengan kelambatannya pengujudan Majlis Daerah Telupid, terpaksa Majlis Daerah Beluran bertanggungjawab untuk pembersihan ataupun bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah-masalah sampah di daerah Telupid. Jadi persoalan saya kepada Menteri, bilakah Majlis Daerah Telupid dapat diwujudkan, dan sekurang-kurang dengan pengujudan Majlis Daerah Telupid ini maka masalah sampah di daerah Telupid ini akan dapat dibendung, kerana daerah ini telah pun menyediakan tapak pelupusan sampah, dan juga sekurang-kurangnya dengan wujudnya Majlis Daerah Telupid, aset-aset untuk masalah sampah ini dapat diadakan di daerah ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan dari Pak Adun Labuk. Saudara Telupid insyaAllah dalam proses tahun ini kita akan laksanakan. Terima kasih. YB daripada Kuala Panyu, persilakan. Selamat pagi Tuan Speaker, terima kasih. Soalan saya nombor 5. Persilakan Menteri. Terima kasih YB Kuala Panju. Tuan Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat dari N26 Kuala Panju dan Dewan Yang Mulia ini, faktor utama yang menyumbang kepada kerosakan jalan Kalabakan Sepulut disebabkan oleh penyalahgunaan jalan oleh lori-lori balak dengan lebih muatan. Untuk jangka masa pendek, bagi memastikan jalan Kalabakan Sepulut selamat dilalui oleh pengguna jalan JKR, terpaksa menurun taraf 9% daripada 145 km jalan berturat yang mengalami kerosakan yang teruk kepada jalan Batu Kelikir. Dalam masa yang sama, JKR juga melakukan kerja-kerja pembaikan secara berterusan terhadap permukaan jalan yang mengalami kerosakan kecil. Selain itu, JKR turut menyediakan papan-papan tanda amaran untuk peringatan dan keselamatan pengguna jalan raya. Bagi perancangan jangka masa panjang pula, JKR akan melakukan kajian terhadap kesan lebih muatan yang sebenar ke atas pavement dan mencari kaedah berkesan yang boleh menampung kenderaan muatan berlebihan seperti cool in place recycling atau CIPR. Dengan penstabilan tanah termasuk penambahan ketebalan struktur pavement, kaedah-kaedah ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi terlebih dahulu bagi memastikan keberkesanan sebelum ia digunakan pakai untuk keseluruhan jalan tersebut. Tuan Speaker, selain itu, sistem perparitan permukaan dan subpermukaan akan ditambah baik, manakala cerun-cerun yang mengalami kegagalan akan dibaiki secara berperingkat mengikut keutamaan. Di samping itu, kerjasama daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, dan Jabatan Perhutanan Sabah diperlukan bagi meningkatkan penguatkuasaan untuk memastikan lori-lori balak tidak melebihi had muatan yang dibenarkan. Permohonan peruntukan bagi kerja pemulihan jalan tersebut akan diajukan kepada Kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Tuan Speaker, soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Adakah perancangan dan bilakah laluan tersebut akan dinaik taraf sebagai sebagian laluan Labu Raya Pen Borneo negeri Sabah, dan adakah pihak kerajaan mengeluarkan saman-saman seperti yang berlaku kerosakan kepada yang dilalui oleh lebih muatan daripada lori balak, dan juga adakah perbincangan telah dimulakan dengan Kerajaan Pusat untuk membina jalan baru dari Kelabakan Kasrudung
di sempadan Malaysia Indonesia, iaitu projek yang sering disebutkan sebagai Labu Raya Trans Borneo. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Wabi Kuala Penyu. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa jalan Kelabakan 10 ini kita sudah angkat untuk diperbaiki dalam rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman yang berhormat daripada Kuala Penyu juga, bahawa memang cadangan kita di peringkat negeri bahawa jalan Kelabakan dan 10 ini insya-Allah kalau kewangan mengizinkan, insya-Allah akan kita masukkan juga dalam akan datang dalam rancangan Malaysia ke berapalah untuk kita masukkan dalam Lebuh Raya Pen Borneo. Dan mengenai soalan tambahan juga tadi mengatakan bahawa jaringan jalan iaitu daripada Menggaris dan juga Serun Laut itu pun dalam penelitian UPEN, dan insya-Allah ianya akan dilaksanakan kerana ianya adalah keperluan untuk kedua-kedua menghubungkan kedua-dua negara. Terima kasih. Speaker, soalan tambahan. Boleh. Persilakan. Terima kasih Yang Muhammad Menteri. Saya dipahamkan melalui ucapan Yang Muhammad Menteri tadi bahawa jalan-jalan Kelabakan dan Sepulut ini kerusakannya disebabkan oleh lebih muatan oleh lori-lori balak. Jadi soalan tambahan saya, Datuk Speaker, ialah saya nak minta Menteri jawab kalau dia yang berkaitan dengan kesalahan jalan raya disebabkan muatan lebih, mesti ada enforcement. Kalau ada enforcement, saya nak tanya Menteri, berapa yang telah dibawa pergi mahkamah, disaman? Sebab kalau kita bilang biarkan lori balak berlalu begitu saja tanpa saman dan sebagainya, ini disebabkan lebih ramai lagi pengguna-pengguna tidak mengamalkan dia mengabaikan kita punya jalan raya yang begitu cantik dan indah, tapi apabila digunakan sembarangan tanpa enforcement, ini menyebabkan jalan raya ini rusak. Sebab itu soalan tambahan saya, Tuan Speaker, berapakah yang telah dibawa pergi mahkamah untuk disaman? Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Wabi Sukau. Ya, mengenai berapa orang yang sudah dikenakan saman untuk penyalahgunaan untuk pengangkutan di jalan raya tersebut, setakat ini kita belum ada rekod untuk ini apa semua. Dan walau bagaimanapun waktu terdekat ini pihak kementerian akan mewujudkan satu enforcement untuk mengawal semua jalan-jalan seluruh negeri Sabah. Jadi bila mana ada kita dapati penyalahgunaan daripada had muatan yang telah ditetapkan oleh kementerian, insya-Allah akan kita kenakan tindakan dan akan kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Soalan tambahan. Tuan Speaker, satu soalan. Persilakan. Terima kasih. Satu. Sini yang duluan berdiri. Oh, dua-dua ini. Sugut dululah. Sugut. Sini yang duluan berdiri. Sini dulu, ini dekat dengan Tuan Speaker. Oh. Sugut. Okey, Kuambot. Baik. Tuan Speaker, terima kasih. Yang berhormat Menteri, kita faham tentang penjelasan Yang berhormat Menteri. Seperti yang kita sedia maklum, seperti yang diterangkan oleh Yang berhormat Menteri, kerusakan jalan bukan sahaja di Jalan Kelabakan, tetapi jalan-jalan di seluruh negeri Sabah. Faktor pertama yang menyebabkan kerusakan ini, yang pertama ialah had muatan yang melebihi. Itu kita faham. Adakah kementerian bercadang untuk menubuhkan satu jawatan bersepadu seperti yang saya nyatakan sebelum ini?
Sebab untuk menguatkuasakan undang-undang, saya percaya ini bukan urusan bersendirian oleh pihak JKR. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, Jabatan Hutan juga terlibat apabila ada lori-lori kayu balak yang mengguna dan melalui jalan tersebut. Dan sudah pasti pihak JPG juga akan terlibat. Adakah apakah pihak kementerian bercadang untuk membuat satu pasukan bersepadu untuk mengawal ataupun membantras mereka-mereka yang tidak mengindahkan apa juga undang-undang yang diperkenalkan oleh pihak kementerian dan agensi di negeri Sabah ini? Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan daripada WW Komod. Jadi sebagaimana yang saya telah katakan tadi, bahawa dalam waktu yang terdekat ini kementerian akan wujudkan satu enforcement. Jadi enforcement ini enforcement yang bersepadu, yang kita melibatkan dengan JPJ, Jabatan Perhutanan, dan yang mana-mana terbabit dalam sana akan kita panggil dan kita wujudkan satu enforcement yang bersepadu, InsyaAllah dalam waktu yang terdekat ini. Jadi siapa-siapa yang melanggar peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan akan kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Sugut, soalan itu sama dengan Komod kah tidak? Lain Tuan Speaker. Maksukul. Tuan Speaker, saya mohon penjelasan kepada Kementerian Kerja Raya dan Kerajaan Negeri. Apakah kerajaan tidak bercadang untuk menambah laluan Pen Borneo ke persisiran pantai Sabah, iaitu maksud saya daripada Kotak Belud, Kota Meruduk, Pitas, Biluran dan sampai ke Simpang Sapik Nangol, kerana kawasan ini juga merupakan kawasan yang mempunyai ramai penduduk ataupun padat penduduk. Terima kasih. Silakan Menteri. Ya, terima kasih. Soalan tambahan daripada Sugut. Jadi sebagaimana yang telah kerajaan mengatakan bahawa kita senantiasa mencari keselesaan terutama untuk seluruh rakyat, terutama negeri Sabah. Jadi sekarang kita sudah wujudkan dalam satu iaitu Pen Borneo. Jadi mungkin ya kita selesaikan dulu, ya mungkin dalam tahun depan barangkali dalam 12 package Pen Borneo akan berjalan, dan insyaAllah akan kita melihat sebagaimana YB daripada Sugut mengatakan tadi, iaitu coastal highway daripada Siring Laut dan sebagainya. InsyaAllah bila mana ada kesesuaian, insyaAllah kerajaan negeri akan membuat semua yang apa yang telah dinyatakan oleh YB daripada Sugut tadi. Terima kasih. Tuan Speaker, ada satu boleh satu soalan tambahan? Soalan itu lebih kurang sama tadi. Lain nih. Lain daripada yang lain. Okey, persilakan. Soalan saya tentang konsesi yang kita berikan kepada kontraktor untuk mengendalikan jalan-jalan negeri Sabah dan juga jalan Pustuan, Saris dan Maris ni. Saya lihat dari segi menjalankan penyelenggaraan ini tidak berketepatan dengan kehendak masyarakat yang ada di situ. Kadang-kadang mereka membuat keputusan untuk menyelenggara jalan ini berdasarkan kepada keputusan mereka sendiri. Saya bagi contoh di Pitas. Kawasan susur masuk ke kampung Bangkau-Bangkau ini memang sudah lama rosak. Tetapi apa yang menghairankan kita, dia buat di kawasan yang sepatutnya tidak diselenggarakan sebab kawasan itu masih kawasan yang jalan dia masih baik. Jadi tidakkah kementerian bercadang untuk mengkaji semula konsesi yang telah kita berikan kepada kontraktor-kontraktor ini? Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tidakkah pihak kementerian merujuk kepada pihak Jawatan Kuasa Tindakan Daerah mana spot kerosakan yang sepatutnya diselenggara dulu. Kita jangan ikut kemahuan ataupun kehendak konsesi kontraktor ini. Kalau boleh rujuk kepada Jawatan Kuasa Tindakan Daerah dan Jawatan Kuasa Tindakan ataupun jurutera daerah, kita tentukan di mana kawasan yang sepatutnya diselenggarakan, yang lebih diutamakan daripada kita orang bilang mengikut kehendak konsesi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Pitas. Ya, sebagaimana seri jelajah kita baru-baru ini dalam beberapa minggu yang lalu ke seluruh Sabah,
dan kita berjumpa dengan seluruh pegawai-pegawai daerah di setiap daerah di kawasan-kawasan, dan kita sudah mengenal pasti ya sebagaimana yang YB daripada PITAS tadi mengatakan bahawa kebanyakan yang menjalankan kerja konsesi-konsesi ini memang kita dah kenal pasti juga yang mana buat yang baik, yang mana buat yang tak memuaskan. Ya, dan kita sudah kenal pasti semua, dan dalam peringkat kajian terakhir ini insya-Allah akan kita lihat bagaimana prestasi konsesi-konsesi ini. Mungkin ada sebilangan konsesi-konsesi ini barangkali akan kita tamatkan perkhidmatan bila mana dalam perkhidmatan mereka tidak memuaskan kepada seluruh pengguna-pengguna jalan raya di daerah-daerah di seluruh Sabah ini. Sekian, terima kasih. Giliran Tuan Speaker. Labuk, dipersilakan. Labuk. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 6. Terima kasih. Persilakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Labuk. Tuan Speaker, Yang Berhormat Labuk telah pun mengemukakan dua soalan. Soalan pertama, apakah kementerian bercadang menjadikan beberapa batang sungai yang berpotensi kepada hasil pendapatan nelayan terdeteksi seperti Sungai Kolapis, Sungai Bantuan dan Sungai Bukit Besi untuk dimasukkan ke dalam program Tukun Triwan? Dan soalan kedua, apakah langkah-langkah kerajaan dalam menangani sumber pendapatan pekebun kecil yang terjejas teruk, khususnya pekebun kecil kelapa sawit dan juga getah? Tuan Speaker, untuk menjawab soalan Yang Berhormat Labuk dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sungai-sungai Kolapis, Sungai Bantuan dan Bukit Besi berada di muara Sungai Labuk. Sungai-sungai ini adalah cetek dan sempit untuk dilalui oleh bot-bot ke hulu. Sobangan itu, Tuan Speaker, sungai-sungai ini tidak sesuai untuk penempatan Tukun Triwan. Kementerian saya melalui Jabatan Perikanan Sabah akan mencadangkan program bantuan lain dan bersesuaian seperti bantuan memproses produk perikanan, enjin sangkut, bot dan peralatan menangkap ikan bagi membantu nelayan meningkatkan hasil pendapatan di kawasan tersebut. Tuan Speaker, untuk menjawab soalan nombor 2, bagi mengurangkan pergantungan pekebun kecil kepada sawit sebagai sumber pendapatan mereka, terutama ketika harga komuniti ini rendah, pihak Kementerian Industri Utama mencadangkan agar pekebun melaksanakan penanaman integrasi ternakan dengan sawit di bawah rancangan Malaysia yang ke-11. Ia bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian melalui penggunaan tanah dan sumber secara optimum. Strategi maksimumkan penggunaan tanah ini dapat menjana pendapatan awal yang lumayan bagi pekebun kecil jika dilaksanakan secara sistematik. Selain daripada itu, Tuan Speaker, bagi meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh industri sawit Malaysia dalam melaksanakan keperluan Malaysian Standard for Palm Oil ataupun MSPO, kerajaan telah memperuntukkan dana insentif MSPO sebanyak 30 juta bagi tahun 2019. Permohonan insentif MSPO bagi kategori pekebun kecil sawit perlu diserahkan kepada Malaysian Palm Oil Board, manakala permohonan insentif MSPO bagi kategori ladang dan kilang memproses perlu diserahkan kepada Malaysia Palm Oil Certification Council melalui borang insentif MSPO yang boleh dimuat turun dalam laman sesawang MPOB dan juga MPOCC.
Tuan Speaker, sebagai komoditi utama dunia, turun naik harga minyak sawit ditentukan oleh penawaran dan permintaan minyak dan lemak dunia. Permintaan terhadap minyak sawit wujud daripada ekspor dan penggunaan domestik. Semakin tinggi permintaan terhadap sesuatu produk, maka akan mendorong kepada peningkatan harga produk tersebut di pasaran. Dalam situasi semasa di mana harga minyak sawit adalah rendah, ianya secara tidak langsung turut akan mempengaruhi pendapatan pada pekebun kecil sawit. Oleh yang demikian, bagi meningkatkan harga minyak sawit, permintaan terhadap minyak sawit perlulah ditingkatkan agar setiap lapisan pemain industri sawit dapat merasai kebaikan kesan daripada harga yang telah ataupun yang lebih berdaya saing. Permintaan terhadap minyak sawit adalah lebih tinggi bagi pasaran ekspor berbanding penggunaan domestik, di mana lebih 80% pengeluaran minyak sawit di negara ini adalah diekspor. Namun begitu, Tuan Speaker, permintaan domestik terhadap minyak sawit juga sedikit sebanyak turut menyumbang kepada peningkatan harga minyak sawit melalui pengurangan stok minyak sawit di pasaran. Bagi meningkatkan permintaan domestik minyak sawit, program B10 di sektor pengangkutan telah dimonitorikan bermula pada Februari 2019 bagi menggantikan program B7. Di samping itu, kerajaan juga telah melaksanakan program B7 bagi sektor industri secara mandatori bermula Julai tahun 2019. Kerajaan merancang untuk meningkatkan adunan biodiesel kepada B20 pada tahun 2020. Program B20 di sektor pengangkutan dan program B7 di sektor industri pada tahun 2020 dijangka mampu meningkatkan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel kepada 1.3 juta tan setahun. Justru stok minyak sawit di pasaran tempatan akan dapat dikurangkan. Seterusnya, harga minyak sawit dijangka akan meningkat. Tuan Speaker, di samping itu, pihak kerajaan di bawah Kementerian Industri Utama telah melancarkan kempen Sayangi Sawitku pada 24 Mac tahun 2019 dan kempen Minum Sesudu Sawitku. Objektif kempen ini adalah untuk memupuk kebanggaan rakyat dan menghargai sumbangan minyak sawit Malaysia dengan memberi tumpuan kepada kepentingan sosioekonomi, kesihatan, pemakanan dan aplikasi makanan dan bukan makanan. Yang seterusnya menyumbang kepada peningkatan penggunaan minyak sawit di pasaran tempatan. Harga minyak sawit mentah pada 2015 pada 25 Mac tahun 2019 iaitu sehari selepas pelancaran kempen Sayangi Sawitku oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah RM1,885.50 setan. Harga MSM telah meningkat sebanyak lebih kurang 1% ataupun RM12 setan kepada RM1,897.50 setan pada Julai tahun 2019. Berdasarkan bukti ini, boleh dikatakan bahawa trend harga minyak sawit telah mengalami peningkatan selepas pelancaran kempen Sayangi Sawitku. Walau bagaimanapun, pergerakan harga minyak sawit juga dipengaruhi oleh faktor luaran selain seperti harga minyak kacang soya, harga minyak petroleum dan pasaran dunia serta permintaan ekspor minyak sawit. Tuan Speaker, kerajaan turut menjalankan usaha bagi memperkasakan industri sawit melalui penglibatan di dalam Majlis Negara Pengeluaran Minyak Sawit. Antara matlamat utama penubuhan CPOPC adalah bagi membolehkan
perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti untuk memperkukuhkan harga minyak sawit. Malaysia yang mempengerusikan CPOPC mulai Januari tahun 2019 untuk tempoh 2 tahun akan memanfaatkan peluang ini bagi merancang dan melaksanakan aktiviti berkaitan pembangunan industri sawit serta menentukan harga sawit yang munasabah supaya nasib pekebun sawit terpelihara. Di peringkat antarabangsa pula, lebihan penawaran minyak sawit dunia mestilah dikawal selia bagi mengawal harga komuniti tersebut. Ini boleh dilakukan dengan kerjasama negara-negara pengeluaran minyak sawit di bawah CPOPC, di mana OPEC mengawal pengeluaran minyak mentah dunia supaya tidak melebihi permintaan untuk mengawal harga komuniti tersebut. Tuan Speaker, Kerajaan amat prihatin terhadap keadaan para pekebun kecil getah kita di negeri ini. Apatah lagi di dalam keadaan harga getah yang rendah pada ketika ini yang menjejaskan pendapatan mereka. Atas asal tersebut, bermula pada tahun 2018 yang lalu, kerajaan melalui Lembaga Industri Getah Sabah telah melaksanakan projek aktiviti ekonomi tambahan kepada para pekebun kecil getah. Matlamat utama projek ini adalah untuk memberikan sumber pendapatan tambahan kepada pekebun kecil getah. Pada tahun 2018, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan lebih kurang 3 juta untuk melaksanakan projek ini yang melibatkan 542 pekebun kecil getah di seluruh negeri bagi 3 jenis projek, iaitu penanaman lada hitam, penanaman halia dan juga penternakan kelulut madu. Tuan Speaker, manakala pada tahun ini Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM4.485 juta untuk melaksanakan projek yang melibatkan lebih kurang 1,814 pekebun kecil getah di seluruh negeri bagi 4 jenis projek, iaitu penanaman lada hitam, penanaman halia, penternakan kelulut madu dan juga penanaman buah-buahan. Setiap peserta projek ini dijangka akan memperolehi tambahan pendapatan sekurang-kurangnya RM250 sebulan. Sekian. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya bilang tadi Menteri yang cerita apa macam membangunkan kebun kecil di sawit atau di getah. Jadi adakah apa langkah-langkah yang kasih yang lain-lain punya sektor? Macam contohnya kemarin kawan saya hantar kasih saya gambar tentang durian sekarang panja di bandar. Jadi RM3, RM5 satu grup begitu. Jadi apa cara untuk membangunkan atau semangat kebun-kebun kecil yang untuk bidang tentang durian kah atau padi kah? Di Sapi Langor pun ada kebun kecil tidak mau tanam padi sudah, sebab dia bilang tanam padi sekarang pun senang beli padi, lagi pun harga rendah daripada sekarang punya itu padi. Saya bilang kerajaan ada apa langkah-langkah untuk yang kebun-kebun kecil yang masuk nanas, padi, yang lain-lain jenis punya pekebunnya. Terima kasih. Terima kasih soalan tambahan yang berhormat dari Elepora. Kerajaan sedar, jabatan ataupun kementerian sedar bahawa perkara ini sebenarnya memang ada peruntukan yang disalurkan oleh kementerian untuk jabatan-jabatan tertentulah. Contoh sekali macam sawit, di mana kerajaan sebenarnya telah pun memberi subsidi untuk membangun kawasan-kawasan tanah yang terbiar untuk ditanam dengan kelapa sawit, dengan getah.
Dan begitu juga dengan tanaman-tanaman lain lah. Sekarang ini kita tahu bahawa hasil pengeluaran padi kita di Sabah ini baru lebih kurang 24.6%. Dan kerajaan melalui kementerian dan juga Jabatan Pertanian telah berusaha untuk memulihkan kembali di mana sawah-sawah terbiar yang dulu ditanam padi, sekarang ini tidak. Dan kita tengah berusaha lah. Dan setakat ini kita telah pun meminta supaya pihak swasta untuk sama-sama kita untuk membangunkan tanah-tanah terbiar di negeri Sabah ini. Dan ini matlamat kerajaan lah, kementerian, dan kita pun kemarin bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah pun supaya kita jangan lagi tanam sawit. Kita kurangkan penanaman sawit ini dan kita beralih ke tanaman yang lain. Kerana ini mempunyai potensi pasaran yang baik dari segi di pendapatan pekebun kecil dan juga petani kita di luar bandar. Soalan tambahan. Persilakan. Soalan nombor 7. Terima kasih. Persilakan Menteri. Datuk Yang Dipertua bagi menjawab pertanyaan ahli yang berhormat daripada Tambunan dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini. Sebelum saya ingin menjawab, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Korban kepada Dewan Yang Mulia dan seluruh masyarakat yang menyambut perayaan Hari Raya Korban ini. Usaha kerajaan ke atas tuntutan kajian semula pemberian khas kepada Sabah iaitu 40% hasil bersih yang diperolehi dari Sabah seperti yang diperuntukkan dalam artikel 112C dan jadual ke-10 bahagian 5 Perlembagaan Persekutuan bukan lagi suatu perkara yang baru, kerana ianya telah melalui proses yang panjang iaitu sejak pemberian ini kali yang terakhir dikaji pada tahun 1969 melalui Perintah Pemberian Khas Sabah ulang kaji pertama tahun 1970. Namun sikap keterbukaan pimpinan Kerajaan Persekutuan yang baru ini telah membuka peluang dan ruang kepada kerajaan negeri untuk mengemukakan tuntutan selaras dengan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Komitmen dan kesungguhan Kerajaan Persekutuan ke atas perkara ini dibuktikan melalui penubuhan jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA63 yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia pada 5 September 2018. Jawatan kuasa khas ini bermatlamat untuk menyemak dan membuat sur kepada kerajaan berhubung pelaksanaan hak-hak dan otonomi Sabah dan Sarawak selaras dengan peruntukan yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan, Perjanjian Malaysia 1963 dan Report of the Intergovernmental Committee 1962 dengan izin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, jawatan kuasa khas tersebut telah bermesyuarat sebanyak 4 kali, iaitu pada 17 Disember 2018, 5 Mac 2019 dan 17 Mei 2019 dan yang terbaru adalah pada 23 Julai tahun ini. Selain jawatan kuasa khas yang bertindak sebagai jawatan kuasa pemandu, Kerajaan Persekutuan juga telah menubuhkan jawatan kuasa teknikal dan dibantu oleh 3 jawatan kuasa kerja mengikut kluster iaitu kewangan, ekonomi dan sosial. Jawatan kuasa tersebut telah aktif mengadakan mesyuarat bagi membincangkan isu-isu tuntutan serta penyediaan sur dan input bagi memudahkan keputusan dibuat oleh jawatan kuasa pemandu. Datuk Yang Dipertua, tuntutan kajian semula pemberian khas Sabah ini telah dibincang dan di pelbagai peringkat jawatan kuasa yang berkaitan di dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet yang telah diadakan pada 5 Mac 2019 adalah dipersetujui supaya kajian semula pemberian khas Sabah dilaksanakan. Bagi tuntutan amaun bayaran pemberian ini, pada prinsipnya tuntutan kerajaan negeri adalah berdasarkan kepada peruntukan terkandung di dalam subsection 2/1 bahagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan iaitu 2/5 hasil bersih daripada Sabah yang mana definisi hasil bersih adalah accrued revenue kepada persekutuan ditolak jumlah yang diterima oleh negeri dari penyerahan hasil itu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, perkembangan terkini mengenai rundingan ke atas perkara ini adalah
adalah kerajaan negeri telah mengemukakan satu draft garis panduan yang pelaksanaan kaji semula pemberian khas yang lebih berstruktur kepada Kerajaan Persekutuan pada 9 Julai 2019. Pada masa ini, kerajaan negeri masih menanti maklum balas daripada Kerajaan Persekutuan berhubung kait perkara ini. Saya berani dan saya insya-Allah saya yakin bahawa hubungan kerajaan negeri dan persekutuan ini cukup baik, dan kita berdoa mudah-mudahan ia akan dapat bukan hanya direalisasikan tapi juga dipercepatkan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Walau macam mana pun saya rasa sudah begitu lama berarti lebih daripada 50 tahun ini ya, sepatutnya dia bayar, dan masakah lagi masih memerlukan kajian oleh kerajaan pusat. Masakah kita tidak tahu berapa yang perlu dibayar. Saya mintalah supaya kerajaan negeri buat kajian sendiri, bermula mungkin dengan apa yang kita tahulah, pungutan cukai umpamanya, hasil-hasil daripada petroleum umpamanya. Bermula daripada itu kita boleh desakan kerajaan pusat supaya membayar kewajipannya dari segi perlembagaan, dan tidak perlulah lagi mau kaji. Bagi saya lah, dan saya percaya pimpinan kerajaan negeri juga begitu. Jadi mungkin kerajaan negeri boleh mengambil tindakan mahkamah untuk menuntut, walaupun mungkin itu satu jalan lah, tindakan mahkamah untuk memastikan kerajaan pusat mematuhi undang-undang yang tertinggi dalam negara kita, yaitu Perlembagaan Malaysia. Dan saya rasa Speaker, perlu minta laluan. Jadi Bingkor, boleh minta laluan ke Bingkor? Bolehkah kerajaan memikirkan tentang option-option yang lain tentang ini? Terima kasih. Minta laluan tadi? Ya, Tuan Speaker. Bingkor bersetujukah bahawa tuntutan-tuntutan yang Bingkor yang maksudkan tadi itu jangan lagi dituntut berapa peratus, dan kalau boleh kasih langsamkah 1 bilion kah 1 tahun ataupun 1.2 bilion. Jadi kerajaan pusat bayar tiap bulan 100 juta kah 200 juta kah. Jadi supaya pembangunan di negeri Sabah dapat dibangunkan. Terima kasih. Saya setuju ada option-option yang lain perlu diambil kira. Termasuklah bangunan-bangunan Petronas ke apa aja, bayarlah guna itu, dan juga mungkin decide first 2-3 bilion lah dulu. Saya dengar dulu kerajaan dahulu sudah decide membayarkan kurang lebih 3 bilion dahulu lah. Mungkin ini satu option yang kerajaan negeri boleh desak pada kerajaan pusat. Terima kasih. Dan Ketua Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Tambunan dan juga Yang Berhormat daripada Kuala Punyu. Saya sedar dan tahu bahawa tuntutan ini agak begitu lama, lebih daripada 50 tahun, yang sepatutnya telah kita dapat jayakan daripada awal, kerana itu merupakan satu kerangka yang termaktub di dalam perlembagaan. Kerana dalam perlembagaan itu merupakan ibu kepada perjanjian di antara pembentukan Malaysia. Dan saya sedar dan tahu dalam sepanjang kita mentadbir negara ini bukan mudah. Itu yang bila saya lihat bahawa saya pun dah minta daripada agensi, bukan hanya pusatnya, bahkan juga daripada negeri, untuk dengan izin detail out apa sebenarnya figure-figure daripada awalnya, itu yang saya sebut accrued hasil yang accrued daripada awal, berapa jumlah dia. Kita pun di peringkat negeri tidak ada
cara pendekatan kita untuk meneliti secara mendalam kita perhitungan kita yang kena memungut hasil ini adalah contohnya kalau membabitkan income tax, kalau membabitkan custom, membabitkan immigration, membabitkan agensi-agensi yang lain. Jadi perlu untuk kita memastikan, mengenal pasti exact dengan izin amount, how much it is, how many billion yang kita collect daripada negeri Sabah yang merupakan hasil persekutuan. Dan ini merupakan satu perkara yang bukan mudah dan saya sedar dan tahu seperti yang berhormat cadangkan tadi memang kita lakukan. Terima kasih banyak. Itu selari dengan apa yang kita sedang buat, lakukan dan saya telah mengarahkan supaya dua badan yang penting iaitu Kementerian Kewangan dan juga EPU meneliti perkara ini dan ada beberapa isu yang telah kita persetujui. Tapi tidak elok rasanya untuk saya mengumumkan di sini, baik yang amat berhormat pasal penjawatan kuasa yang telah pun kita adakan baru-baru ini pada beberapa penghujung bulan lalu, telah pun kita perakukan dan persetujui, baik yang amat berhormat Tun selaku Perdana Menteri mengumumkan. Pendekatan kita kerana kita merupakan satu buah negara, kita tidaklah mengheret kerajaan persekutuan kepada mahkamah dan itu bukan laku satu langkah yang saya yakin bahawa ianya elok untuk kita pastikan supaya dapat kita realisasikan apa tuntutan kita. Banyak option dia. Seperti juga cadangan kenal pasti sama ada peratusan berapa, 20% dari segi royalti minyak. How much is it? Dengan izin. Saya juga cadangkan kepada pihak Petronas menyatakan kalau sekiranya 20% tidak dapat kita realisasikan sebahagian daripada kerangka royalti yang ada, berapa jumlah royalti itu sebenarnya 20%? Kalau dia berapa bilion, bolehkah kita masukkannya daripada kerangka supaya kerajaan negeri mempunyai equity dalam Petronas? Kita hanya dapat dividen saja, tapi we are not the shareholders. Shareholders adalah kerajaan persekutuan. Tapi kalau kita boleh convert dengan izin bahawa 20% is also part and parcels of our stake holding dalam Petronas. Maknanya Petronas itu milik kita dan kita mempunyai hak dalam segi bukan hanya dividennya, bahkan juga dari segi royalty dia ada. Kena hasil yang diperolehi daripada Petronas 3. Satu, kerajaan negeri Sabah cuma dapat 5%, kerajaan negeri Sarawak cuma 5%. Manakala kerajaan pusat dia mendapat 3 hasil. Satu daripada dividen oleh kena dia shareholders, satu daripada royalty 5%, satu daripada tax yang ada, cukai. Jadi dia dapat 3. Kita cuma dapat 1. Itu yang saya nyatakan. If only they can convert. Dia various option yang ada. Saya juga perhitungkan supaya bagaimana kita nyatakan ada beberapa pendekatan-pendekatan sehingga meletakkan bukan hanya dari segi kontrak yang ada, kontrak kerja yang dilakukan di peringkat negeri harus dilaksanakan oleh GLC Kerajaan Negeri Sabah. Kita mempunyai GLC yang ada, kita mempunyai SOGIP, agensi yang ada boleh going downstream, yang mana Petronas perlu bagi ruang kepada kita untuk menerokai downstream. Di samping itu kita ada upstream, Sabah International Petroleum yang hutang banyak, yang perlu kita realisasikan. Kena kita beli kapal 2, tapi hutang dia perlu kita bayar. Ini yang kita mencari kaedah macam mana nak dapat hasil supaya pastikan hutang kita bayar, dan lepas itu kita dapat hasil untuk membangunkan negeri Sabah. Bukan semudah itu, tapi kita kena realisasikan seperti yang saya nyatakan tadi, bagaimana pendekatan yang membolehkan supaya bukan hanya tuntutan dari segi undang-undang dapat dijayakan, hasil negeri Sabah dapat kita perolehi bukan hanya daripada konsepnya kewangan, tapi peluang kontrak yang ada, peluang pekerjaan kepada anak-anak negeri Sabah. Saya sedar dan tahu Petronas juga bagi CSR dari segi bukan hanya bantuan beasiswa, tapi juga dari segi kerja CSR yang mereka lakukan. Tapi saya yakin dan sedar bahawa usaha ini dalam sedikit masa kita akan dapat jayakan untuk membolehkan supaya apa yang dikehendaki oleh tuntutan kita termaktub dalam perlembagaan akan dapat kita jayakan dengan baik. Terima kasih. Bolehkah kerajaan, Tuan Speaker, bolehkah kerajaan memikirkan tentang satu mekanisme di negeri untuk memastikan semua pungutan hasil disalurkan melalui satu mekanisme dalam negeri, mungkin combine mechanism with federal, supaya kerajaan negeri boleh potong dulu itu 40%, yang 60% bagi dia. Can you consider this option? Terima kasih.
kita kena mengurus takbir dari segi bukan hanya hasil, bahkan juga pungutan hasil. Ini kena ada ketertiban dia. There's the financial system, enactment ordinance yang ada di peringkat negeri, akta yang ada di peringkat pusat perlu kita selaraskan. Kita tidak boleh kita katakan pungut sesuka hati kita. Income tax which is already under the constitution, is a federal kind of responsibility. Kita tidak boleh tax yang kena company, registered company yang ada, kita tidak boleh lakukan kerana ini perlu penelitian. Kalau itu kita lakukan, kita kena amend, repeal some undang-undang yang ada yang memerlukan mungkin 2/3 kena membabitkan perlembagaan persekutuan. Dan dapat sokongan Yang Berhormat Tambunan pun tahu. Bukan mudah bagi kita untuk mendapat sokongan 2/3 dalam keadaan sekarang. Sehingga the first akta pun, akta 1/2 untuk meletakkan kedudukan Sabah sebagai wilayah pun kita tak dapat realisasikan. Walaupun Yang Berhormat saya ucap terima kasih membagi sokongan dan undi dalam Dewan itu, tapi kita tahu bahawa 2/3 we cannot realize that. Dan ini yang kita nakkan. Tapi apa cara dia? Pendekatan kita, itu yang saya amat gembira melihat keterbukaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kali yang kedua selaku Perdana Menteri. Kali ini dia cara pendekatan dia berbeza daripada dahulu. Dan saya amat gembira melihat bukan setakat berbanding dengan kerajaan dahulu yang mempengurusikannya hanyalah menteri-menteri. Si Nancy, Yang Berhormat Nancy waktu itu dengan Yang Berhormat Hanifah. Tapi kali ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri take the responsibility, take charge. Sehingga sepatutnya Tuan Kuasa khas ini sepatutnya sudah tamat bulan Julai, bulan lalu, ya, Julai. Tapi setelah kita mesyuarat, we have extended it to Oktober untuk kita berunding memperincikan perkara-perkara apa yang kita hasratkan. Mudah-mudahan dalam masa yang terdekat ni sudah ada persetujuan, ada beberapa perkara yang perlu kita jayakan dan perlu diumumkan oleh Yang Berhormat Tun. Tapi cara dia apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Tambunan bukan semudah itu, kena kita perlu meliti dari segi perundangan dan sistem yang ada. Mungkin ada beberapa perkara seperti yang kita lakukan dari segi sektor pelancongan. Contoh, macam mana kita kenakan bahawa certain pendekatan untuk hasil dapat kita perolehi tidak menerusi cukai pintu, menerusi laluan immigration, mungkin tidak melalui dari segi cukai bilik hotel, tapi ada cara-cara pendekatan, kita akan lihat. Tapi saya juga prihatin seperti juga keranahan punya pandangan dahulu di peringkat awal supaya kita tidak mau deter pula pelancong dengan banyak sangat tekanan cukai yang ada datang ke dalam negara kita. Tapi dalam pada itu saya yakin, saya sependapat dengan Yang Berhormat Tambunan, we cannot just take for granted hasil negeri Sabah ini yang mana due, it must be given. Itu menjadi pendekatan dan komitmen kita selaku kerajaan negeri bahawa kita akan teruskan keyakinan kita untuk menuntut apa yang hak kepada negeri Sabah dan rakyat Sabah. Terima kasih banyak. Speaker, tempat penjelasan dengan Wakil Menteri. Persilakan. Adakah yang tadi dengan Wakil Menteri cakap dengan ordinan tadi itu, adakah ini disebabkan oleh ketiadaan kuasa ordinan 1960 kerajaan negeri ataupun GLC negeri Sabah tidak dapat melumbung ataupun meneroka hasil mineral di negeri Sabah ini? Terima kasih. Bukan oleh kerana tiada ordinans yang berhormat daripada Kuala Punyu, tapi kita tahu itu dalam kerangka perlembagaan kita, negara kita yang sudah pun termaktub. Beberapa sektor di mana tanggungjawab itu di bawah kerajaan negeri, di bawah sektor di bawah kerajaan persekutuan. It is quietly spelled out dalam constitution kita, di mana hasil-hasil ini dah pun kita persetujui. Our forefathers dengan izin memperakukannya dalam perlembagaan. Jadi ini yang kita harus lihat. Kalaupun kita perlu mengubahnya, tapi sebahagian kena kita tahu bahawa collections yang ada daripada pusat seluruh, lepas itu bila hasil diperolehi, dia akan agih-agihkan menerusi bajet yang ada. Itu sebahagian. Tapi ada juga peruntukan yang hasil mereka perolehi, contohnya macam Petronas, ini lain. Ada beberapa, ini kena ada kita penjelasan dia. Mana yang contoh macam peruntukan diperlukan untuk buat jalan di Kuala Punyu, hospital, itu tanggungjawab kerajaan persekutuan. Pendidikan, itu tanggungjawab persekutuan. Ia tidak boleh katakan bahawa ini sebahagian daripada 40% hasil. 40% hasil lain yang kita maksudkan, kerana itu merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jadi perbezaan di antara ordinance dengan juga akta yang ada di peringkat persekutuan perlu bagi kita untuk pastikan kita bukan hanya mematuhinya seperti apa yang kita
katakan, tapi juga mereka perlu mematuhi kerajaan persekutuan, tuntutan 40%, ya. Kalau di peringkat awal contohnya, kita ada perakukan, mula kita tanda tangan Petronas, PDA, Petroleum Development Act, bahawa charge dia 20%, tapi kita perakukan 5%. Kalau bekas pimpinan dahulu, dia perakukan 20% or even 60%. Ya, macam saya sebutkan Lombong tadi, Lombong only 5%. Kalau dia letak 20%, it could have been dengan izin undang-undang yang ada. Jadi menjadi ini perjanjian yang kita tidak boleh sewenang-wenang kita terus batalkan. Kalau ikut dalam hati saya, termasuklah cadangan-cadangan supaya kita batalkan semua maintenance semua. Tapi kita tidak boleh sesuka hati nak batalkan. Ada undang-undang yang ada, kita akan timbang sebaik mungkin. Kalau ada klausa dalam perundangan itu, perjanjian itu membolehkan kerajaan negeri membatalkannya, maka kita batalkan. Kalau ada perundangan yang membolehkan kerajaan negeri memungut hasil, ya, dan juga mengurus takbir yang ada. Saya bagi contoh macam Sipadan dan Ligitan. Kerana ini merupakan satu pulau yang telah pun diambil alih pengurusan pentadbiran dia oleh kerajaan persekutuan. Tapi pengambilan alihan itu berlaku pada tahun 1993 bila mana tuntutan terhadap pulau ini, Sipadan dan Ligitan, oleh negara jiran kita Indonesia membawa kepada ICJ, International Court of Justice. Jadi untuk mewakili kerajaan tidak boleh negeri, it has to be the government of Malaysia dengan izin. So we have to be represented to claim that particular island belong and part and parcels of kita punya sempadan kita, milik kita. Jadi kerajaan persekutuan mengambil pentadbiran dan pengurusan Ligitan dan Sipadan waktu itu. Tapi dah selesai dah. International Court of Justice already dah buat judgement bahawa ini merupakan sebahagian daripada sempadan dan juga milik rakyat Malaysia. Tapi dah itu diperakukan. Jadi maknanya secara langsung itu sudah lapse. Tidak ada lagi kuasa bidang persekutuan. Jadi ini di antara perkara yang menjadi tuntutan kita. Dan insyaAllah saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan umumkan dan tentang beberapa perkara yang telah kita persetujui. Terima kasih banyak. Jadi ini soalan tambahan dan ini terakhir. Yang akan datang ada harapankah? Ada harapan mendapat sedikit dalam belanjawan yang akan datang? InsyaAllah kita doakan dalam bulan yang baik dan saya yakin Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai seorang pemimpin yang ingin melihat negara kita bukan hanya hasil. Bila saya nyatakan kepada dia, Yang Amat Berhormat Tun touch the heart of Malaysians in Sabah. Not only because of money, tapi this is due for them. Kita nak membentuk sebuah negara bukan mudah. Bukan hanya dengan kita kebar bendera, bukan hanya kita bagi buat jalan, bukan hanya dengan kita hanya buat sekolah dan hospital. Touch the heart. We can support Petronas sebagai satu entity, the Seven Sisters in the world, one of the biggest oil company in the world. We don't want to kill the golden goose, they said. But at the same time, we cannot be taken for a ride. Sebagai sebuah negeri, hasil juga perlu bukan hanya dikongsi, tapi responsibility must be shared. Jadi saya yakin Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad mempunyai jiwa yang baik untuk memastikan supaya kita akan mendapat sedikit sebanyak penambahan daripada hasil sepatut apa yang kita telah tuntut selama ini. Terima kasih banyak. Yang berhormat, sesi soal jawab sudah pun selesai. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum saya menangguhkan sidang Dewan ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan persidangan Dewan kali ini. Saya bagi pihak speaker dan timbalan speaker dan keluarga Dewan Undangan Negeri Sabah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Haji, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang akan datang. Sidang ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak.